Apa kabar dirimu? Maafkan andai mengganggu lenamu. Banyak perkara yang kamu tak tahu. Kamu tahu tak? Tidaklah saya nak mengata Makcik Sal, tapi saya nak tahu kesahihan dia je macam mana. Kalau tak mengandung, saya nak teruskan hajat saya. Kau ni Saipul kan? Yang kamu ni tergila-gila dengan Anissa tu kenapa? Anak dara kampung dia banyak lah, tahu tak? Kau pinang aja. Payah-payah ni, aku ni pun single lagi. Cantik tak? Cantik, Anissa. Anissa, saya betul tak minta maaf ni. Kenapa ingin minta maaf dengan I, ya? Setahu saya, golongan Datuk Datin ni diorang berotak sikit. Jadi kalau anak diorang tak nak bertanggungjawab, mana tahu diorang boleh terima awak ke? Apa saya nak cakap? Lah, awak cakaplah awak kena aniaya. Takkan awak nak biarkan je Hisham tu macam tu? Kalau diorang tak percaya? Apa faedah kami nak tipu Datuk dengan Datin? Banyak faedahnya. Dengan cara macam ni, korang boleh makan duit kita orang. Bukan, Datin, bukan. Bukan macam tu. Datin, kawan saya bukan orang jenis macam tu. Kamu kena buktikan apa yang kamu cakap ini betul. Buktikan. Baik kau mengaku sekarang, Hisham. Tolonglah. Mengaku apa? Bila masa aku buat tak senonoh ni? Apa benda kau orang merepek ni? Kalau nak minum, kau cakap je. Nanti pipi boleh buat. Sampai hati awak, Hisham. Saya takkan lupa apa yang awak buat kat saya. Tak masalahnya aku buat apa. Kau cakaplah dulu. Baru aku tahu. Mana tahu aku tak buat. Kau ni memang dasar jantan tak guna, Hisham.